Okay, hai. So, dalam video ni, saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan post content to group. Okay, post content anda, iklan anda ke group-group seluruh yang anda pernah join. Okay, first thing, lepas anda dah buka account, anda dah pilih account ni, anda just tekan show menu, and then tekan je expand supaya lebih besar. Alright. And then, anda pergi ke group tools. Selepas group tu, pergi ke group list, tekan je extract. So, bila tekan extract, dia akan keluarkan semua Facebook group yang you pernah join. Alright. And then selepas tu anda kena filter lah mana grup-grup yang tak berkenaan. Anda filter, just pilih, tekan delete. Just pilih, tekan delete, alright. And then next adalah anda tekan save. So anda boleh pilih letak apa-apa nama. Next time tak perlu buat lagi, just import je. Okay. Okay, so macam mana nak keluarkan iklan tu, anda kena pergi ke post content. Post content, and then pilih gambar lah. Alright. So pilih gambar. Okay, letak copywriting anda. Okay, so letak copywriting anda di sini. And then, untuk nak setting time ataupun interval lah, time dan interval, anda pergi ke time setting ni. Okay, so anda boleh setting secara peribadi lah. Berapa cepat anda nak, berapa laju anda nak, terpulang pada anda. So, ini adalah custom, ini adalah default setting lah. Alright, so dalam demo ni saya akan buat laju lah. Supaya anda lihat macam mana dia berfungsi. Okay, pergi ke group tools. Okay, tekan je start. Okay, so software akan auto post iklan anda ke dalam semua Facebook group you secara auto. Okay, so anda boleh lihat. Dia akan sendiri typing dan sendiri akan upload gambar. Okay, dia akan upload gambar. Nampak gambar, so dia dah post. Okay, so anda boleh je, selepas siap anda boleh minimize, tekan hide menu ni, so biarkan. And then boleh buat next to next, next, next dan next. Alright. So, okay, next. Kita jumpa di next video.